Okay, Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan join the first camping program dengan member-member office kita. Okay, so currently kita akan bergerak daripada Pasir Gudang Taman Saintek ke campsite kita iaitu Pantai Ru Campsite di Pengerang. Okay, so jarak lebih kurang 72 km. Masa lebih kurang 1 jam lebih, 1 jam 9 minit 10 minit macam itulah. So kita bergerak dan jumpa di sana. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai dekat areanya. So kita cari parking dulu. Mana parking kita punya tempat ni? Ya, sudah dapat. Nanti nak mari masuk air. Boleh dong. Simpan space. Okey. Sedikit parking. Berenang. Wah. Berenang. Ya, nak berenang juga. Nak pakai baju lain. Saya pakai baju ni. Ini adalah entrance untuk kita masuk ke parking campsite kita, campsite Pantai Ru ni. So dekat sini lokasi yang kita akan letak kereta-kereta kita lah. So di sini kereta-kereta sahabat-sahabat dah sampai dah. Alung dah sampai dekat pantai. Nak main buai. Nampak air kuat. Kita dah ada dekat Pantai Ru tapi cuaca nak hujan. So sangat ni apa, angin kuat, air kuat. So nak mandi susah lah. Air. Kasut letak sini. Pia nak main apa? Pasir. Tapi Pia dengan Alung punya mainan tak ambil. Tak boleh, biar kena ambil sendiri. Tak payahlah. Bahaya. Tak payah main air. Tak apa, main je. Alun duduk satu lagi. Biar duduk sini. Yang ni dah jatuh lah. Yang ni dah kecil. Ke Pia nak duduk juga? Alung dengan Pia kat mana ni? Pantai mana ni? Tengok air. Air kuat tu. Bahaya main. Tak boleh. Ya. Oh, air kuat guys. Ombak yang kuat. Lepas tu nak bubuh kat mana? Ha? Tak boleh sebab dia tak kena air. Dia tak keras. Kena air nanti. Habis Alung punya kaki semua dah basah, belekit, kotor. Ini baju benang Syah. Dua beradik ni kalau jumpa pantai, jumpa air laut, habis jenuh. Kalau dah mandi tambah-tambah ajak naik. Kelihatan kat situ kita punya member-member dengan owner tapak ni. Pia tak payahlah. Pia tak letih. Bahaya ni.
Jaga nanti air kuat nanti. Dah. Okey, cukup. Okey, cukup. Dah cukup. Yang tu je cukup. Dah cukup. Sini. Air dah naik dah, cepat. Lepas dah layan budak-budak main laut, so kita naikkanlah kita punya kemah-kemah untuk setiap family ni. Selaku first timer, so kita pakai je lah kemah apa yang sesuai kan untuk kita. Janji boleh tidur sudah. Oi, banyak lah bagi. Mandi punya kemah dah smart lah. Sebab dia pun berkemah juga. Ni kalau anak aku datang dia ingat yang panjat-panjat main-main farm tu kan, habis lah. Kemah kita yang paling kecil kali, comel hotel je, sedih. Along, cuci mainan. Pergi cuci mainan. Okay, kita punya setup kemah masing-masing dah settle. Malam ni untuk berbarbecue. Ni bos cik masuk ni kemah. Ni tahniah, lapik dengan ni lah. Ini lah. Abu Okay, dah malam guys, so kita berkemah dekat sini di Pantai Ru. So kita tengok view malam lah.
Okey, usaha kita tadi untuk menghidupkan bara tu dah berjaya. Jadi sekarang ni kita dah start untuk memanggang ayam barbecue. Okey. Jadi akan menyusul dengan daging dan seterusnya lah. Jadi malam kita akan enjoy the barbecue session dan sambil menikmati udara segar malam laut. Oh, macam tu pula. Teori demo salah. Daging Pak Mat Western. Daging kalau kau apa ni dah lama ni apa ni perap memang cepat masak. Kalau pagi tak ada perap memang nak rata. Habis semenjak jadi influenza ni lain macam ah. Influenza lah. Memang sakit aku. Influenza. Banyak kambing. Jek, kau punya drone kan power malam je walaupun angin kuat. Jagung penting. Nak siapa ni? Taklah, tak. Tu tak Tepat-tepat saya tengah ambil video ni kedatangan tetamu. Sebab sebab aku tak settle lagi. Aku kena pusing dulu lah. Duduk saja ni ya. Kau tengah panas ke apa? Tengah panas kan apa? Ambil. Mari kita share dulu. Aku makan ni banyak je. Ya. Apa hang makan? Sini. Sudu. Biar makan dengan tangan lah. Suasana pantai malam yang mendamaikan. Okey, bulan ada. Oh, benda Malaysia berkibar. Ya, proses memasak kat situ.
Okay, kita di dalam surau dia. Okay, janji kita settle solat dan kita teruskan perkhemahan kita pada malam ni. Okay, ni suraunya settle. Jom kita bergerak balik ke kita punya perkhemahan. Sekejap lagi kita planning untuk berkena kopi pula. Entahlah boleh tidur ke tak nanti lepas berkena kopi tu. Rancak tu. Rancak producer. Sini boleh tembus tak? Tembus ni. Okay, ni antara geng-geng kita yang hadir lah sahabat-sahabat kita yang sama-sama berkemah pada malam ni. Sebelah. Sebelah ni tak ada langsung. Satu pun tak ada. Dia kurang apa dia promo tu. GF kan? Ha? GF. Pocket 3. Berapa beli ni? Ha? Berapa beli? Aku beli masa memang dia keluar sebelum yang latest keluar. Sekarang dia kata harga drop lah sebab yang Cik Mansur punya yang 4 dah keluar. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat pagi hari ni. Pagi Ahad setelah kita stay semalam dan settle barbecue. Jom kita tengok laut dah naik mana. Sebab semalam dah surut air dia. So ni kemah kita pagi angin tinggi. Kemah masing-masing Macam mana? Air dah ni balik lah? Dah naik lah? Itu jeti dia. Air dah tinggi lah Long. Air dah tinggi. Jauh-jauh. Tak tahu aku tengok kalau ada orang mandi tu dia main air je. Jangan awal lagi. Pagi dah kita kena teman Nur Jannah Nafisha main buai. Nur Jannah Nafisha dah main air guys. Dah main air dia guys. Tak payah lagi tengok air kotor. Nampak air kotor tu. Dia ada pokok-pokok, daun-daun tu. Nanti cuci balik dengan air. Ya ke? Nak masukkan dalam. Jangan Kak Long, jangan dulu. Jangan dulu, angkat keluar. Itu dah ada masuk-masuk main kaki air sikit-sikit tu. Itu tak lama dah tu. Sekejap lagi terus basah kuyup dah tu. Belum adik dia bangun lagi. Dia adik dia bangun sama-sama dalam tu. Jenuh nak pujuk naik. Selamat pagi. So kita daripada Pantai Ru camping Pantai Ru. Sekarang menunjukkan jam pukul
7 lebih guys. Tengok ada orang bermain buai tadi tu. Okay, aku ambil ni lah sebagai bukti chef Rahman tengah ni. Ni dia akan sarapan kita. Nanti pergi cuci dulu. Sementara menunggu kita punya breakfast siap, so kita jalan-jalan dulu dekat jeti perhampiran sampai ke hujung sikit, kita tengok apa yang ada. Oh ni Sembilan. Ambil apa ni? Jadi. Pasha. Biar main dekat area Along. Kat mana tak ada sampah? Ajak. Berdaya pergi dengan budak-budak. Sedikit perkongsian pemandangan kita punya campsite daripada atas pandangan drone ya. Dekat situ je lah yang kita bercamping. Selesai kita punya perkemahan 2 hari 1 malam, so masa untuk berkemas dan akan bertolak balik. So bye bye dan jumpa lagi.